Timbalan Presiden FAM, Datuk Wira Yusof Mahadi, menyifatkan kehadiran semula Tan Cheng Ho bakal menambah kelebihan buat struktur baharu Harimau Malaya. Nama bekas jurulatih Polis Terror itu menjadi tumpuan peminat bola sepak negara apabila beliau dilaporkan sudah menyertai struktur baharu Harimau Malaya sebagai pengarah teknikal. Perkara ini turut disahkan Yusof apabila persoalan itu diajukan kepada beliau oleh wartawan Astro Arena Fadirul Syuhaimi. Saya cuma boleh beri jawapan yang Tan Cheng Ho memang sudah berada dalam pasukan kebangsaan ketika ini, katanya. Tetapi untuk lebih butiran, anda boleh hubungi Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman. Meskipun tidak menyatakan peranan apa yang bakal digalas Cheng Ho, Yusof melihat kehadiran beliau mampu memberi nilai tambah kepada skuad kebangsaan. Secara peribadi, saya anggap akan ada kesan baik yang berlaku. Pertama, Tan Cheng Ho, kita memang tahu beliau merupakan jurulatih skuad kebangsaan sebelum ini, ujarnya. Kita ada struktur kejurulatihan baru yang kita bentuk dari luar. Mungkin kombinasi ini akan membantu dan memberi maklumat-maklumat diperlukan pasukan kejurulatihan baru untuk memperbaiki supaya pasukan ini dapat bergerak pantas. Sebab kita dalam keadaan sekarang perlu buat keputusan cepat. Masa tak bersama kita, terutama dengan pusingan kelayakan Piala Asia yang kita hadapi ini. Selain Polis Terror dan Harimau Malaya, beliau juga pernah melatih Kedah Darul Aman FC dan Selangor FC.